Baiklah, pertama sekali, di paparan utama ClassPoint, anda boleh menekan di butang Sign Up Free untuk sign up. Kemudian, pilih cara untuk sign up dengan menggunakan akaun anda sendiri. Setelah selesai, anda boleh mengisi butiran anda pada paparan tersebut. Baiklah, ini merupakan paparan sign in di PowerPoint. Anda perlu menekan sign in dan masukkan maklumat anda di PowerPoint. Baiklah, di ClassPoint pula, anda boleh create kelas untuk murid-murid anda. Tekan butang Create New Class, isi butiran tersebut. Kemudian, anda boleh tambah ahli murid anda di dalam kelas tersebut. Ini ialah paparan di PowerPoint dan ini ialah slide pembelajaran kata nama khas. Di bahagian tepi tersebut merupakan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang interaktif. Contoh, anda ingin buat soalan multiple choice, tentukan pilihan jawapan yang betul untuk murid menekan nanti. Untuk mengajar, anda boleh menekan slideshow untuk bentangkan slide tersebut. Seperti anda lihat di bawah, terdapat banyak alatan seperti pensel dan juga pemadam serta highlight bagi memudahkan anda untuk menulis di slide tersebut. Untuk memadamnya, anda boleh pilih bahagian pemadam dan klik pada bahagian pemadam tersebut dan padamkan apa yang anda ingin padamkan. Contoh seperti ini. Seterusnya, anda boleh pergi ke slide seterusnya. Kemudian, pada soalan yang anda pilih untuk multiple choice tersebut, terdapat masa untuk murid menjawab. Murid boleh tekan klik pada jawapan. Jadi, itulah cara-cara menggunakan ClassPoint. Selamat mencuba semua.